Johor Darul Tazim JDT bukan sahaja aktif memperkukuh skuad, malah bersedia mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa tonggak utama dalam jendela perpindahan Januari ini. Skuad Harimau Selatan sebelum ini telah membawa masuk 3 pemain import baharu iaitu penyerang sayap Yoga Cesar, sayap kanan Marcos Guillermo serta pemain tengah Rui Felipe bagi menambah variasi dan kualiti pasukan. Selain itu, 2 pemain tempatan turut kembali menyarung jersey JDT apabila Stuart Wilkin dan Shamar Coach Eber Shah menyertai semula kelab itu selepas pernah beraksi bersama Harimau Selatan sebelum ini. Namun, di sebalik kemasukan pemain baharu, JDT dijangka kehilangan hikmat pemain pertahanan kiri, Jonathan Silva yang dikabarkan menjadi buruan sebuah kelab dari Argentina. Difahamkan, defensor Y Justicia berminat mendapatkan hikmat pemain berusia 31 tahun berkenaan sekiranya pemain pertahanan mereka, Alexis Soto rasmi meninggalkan pasukan. Pengalaman dan kepakaran Silva di posisi bek kiri dilihat mampu mengisi kekosongan yang bakal ditinggalkan Soto. Sekiranya pemergian Alexis Soto dimuktamadkan, salah satu alternatif ialah Jonathan Silva, yang mana defensor Y Justicia telah bertanyakan mengenai syarat-syaratnya. Lapor media Argentina, Planeta Defensa menerusi laman ke-10, Silva menyertai JDT bagi menggantikan Murilo Henrique, pertahanan kiri dari Brazil yang merupakan antara 11 pemain yang meninggalkan kelab itu pada penghujung musim 2024-2025. Untuk rekod, Silva pernah mewakili Argentina sebanyak 2 kali di pentas antarabangsa selain memiliki koleksi kejuaraan yang mengagumkan sepanjang kariernya. Antara trofi yang pernah dimenangi pemain itu termasuk La Liga 2, Argentine Primera Division, Cypriot First Division, Portuguese Cup serta Portuguese League Cup. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.